Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita akan mulakan topik untuk kimia KSSM tingkatan 5, bab 2 sebatian karbon. Bahagian 1, 2.1 jenis-jenis sebatian karbon. Kita pergi kepada kitar karbon dulu. Ini adalah gambar rajah untuk kitar karbon. Kita akan tengok. Yang pertama, pengambilan karbon dari atmosfera. Jadi fotosintesis, tumbuhan hijau ini adalah hero. Sebab diorang menyerap karbon dioksida di udara. Dengan bantuan cahaya matahari untuk membuat makanan dan membesar. Karbon kini tersimpan dalam tumbuhan. Pemindahan karbon melalui rantai makanan. Haiwan seperti lembu memakan tumbuhan. Karbon yang tersimpan dalam tumbuhan berpindah ke dalam tubuh haiwan dan menjadi sebahagian daripadanya. Pembebasan karbon kembali ke atmosfera. Ada beberapa cara. Yang pertama, pernafasan. Semua benda hidup bernafas. Tumbuhan dan haiwan bernafas. Membebaskan karbon dioksida kembali ke atmosfera semasa pernafasan. Apabila tumbuhan dan haiwan mati, pengurai seperti bakteria dan kulat menguraikan badan mereka, dan ini akan membebaskan karbon yang tersimpan dalam bentuk karbon dioksida. Pembakaran juga menghasilkan karbon dioksida yang sangat besar ke atmosfera. Kita pergi kepada sebatian karbon. Apa tu sebatian karbon? Sebatian karbon ialah sebatian yang mengandungi karbon sebagai unsur juzuknya. Ada dua jenis, organik dan tak organik. Organik maksudnya berasal daripada benda hidup dan mengandungi unsur karbon yang terikat secara kovalen dengan unsur-unsur seperti hidrogen, nitrogen, sulfur dan fosforus. Sebatian tak organik berasal dari benda bukan hidup. Seperti oksida karbon, sebatian karbonat, sebatian sianida. Sebatian organik pula terbagi kepada dua, iaitu hidrokarbon, iaitu sebatian yang mengandungi hidrogen dan karbon. Namanya pun hidrokarbon. Jadi hidro merujuk kepada hidrogen, karbon merujuk kepada karbon. Jadi dia ada dua siap, hidrogen dan karbon. Yang kedua, contoh dulu. Etana, dia cuma ada C2H6. Kalau etena, dia ada C2H4. Maksudnya, dia cuma ada C dengan H. C dengan H. Bukan hidrokarbon. Dia adalah sebatian organik yang mengandungi unsur karbon, hidrogen dan ada unsur-unsur lain seperti oksigen, nitrogen, fosforus atau halogen. Contohnya etanol dan hidrogen sianida. Dia ada karbon, dia ada hidrogen tapi ada tambahan oksigen. Yang ini ada karbon, ada hidrogen dan ada tambahan nitrogen. Jadi kategori bukan hidrokarbon. Kita tengok contoh. Protein terdiri daripada karbon, hidrogen, nitrogen dan oksigen. Jadi dia ada nitrogen dan oksigen terus jadi bukan hidrokarbon. Petrol dia ada karbon dan hidrogen sahaja jadi dia hidrokarbon. Kanji dia ada karbon, hidrogen dan ada tambahan oksigen, bukan hidrokarbon. Lemak pun sama, karbon, hidrogen, oksigen jadi bukan hidrokarbon. Gas asli karbon, hidrogen, hidrokarbon. Alkohol ada karbon, hidrogen dan oksigen, bukan hidrokarbon. Simple saja. Ada tambahan unsur lain selain karbon dengan hidrogen, terus jadi bukan hidrokarbon. Kita pergi hidrokarbon pula. Hidrokarbon ada dua jenis. Yang pertama, hidrokarbon tepu.
Okey, dia ada ikatan tunggal antara atom karbon. Tengok contoh. Okey, contohnya ini. Okey, di antara atom karbon ini ikatan tunggal. Okey, dan dia ada cukup 4 ikatan. Jadi dia sudah penuh. Jadi kalau penuh kita panggil dia tepu. Okey, karbon mesti ada 4 ikatan, hidrogen mesti ada 1 ikatan. Jadi dia sudah penuh kotanya 4. Jadi dia adalah tepu. Tidak boleh sudah terima siapa-siapa. Okey, hidrokarbon yang kedua adalah hidrokarbon tak tepu. Okey, dia mengandungi sekurang-kurangnya 1 ikatan ganda 2 atau ganda 3 antara atom karbon. Okey, contohnya seperti ini. Okey, alkena dan alkuna. Alkena ada 2 okey, ikatan antara karbon. Jadi ikatan ganda 2. Jadi dia masih boleh menerima unsur lain. Dia potong dia punya double bond ni, dia masih boleh terima unsur lain. Sama dengan alkuna. Dia masih boleh menerima unsur-unsur lain masuk ke dalam dia punya ikatan ni. Jadi dia tak tepu sebab dia boleh menerima orang lain lagi, unsur lain. Jadi itu pengenalan ringkas mengenai sebatian karbon. Kita jumpa di bahagian kedua.